Tajuk pada malam ni kita nak bincang berkenaan dengan cabaran fitnah akidah akhir zaman. Oleh kerana kita berada di akhir zaman, maka Allah tunjukkan kepada kita dan Nabi nyatakan kepada kita peristiwa-peristiwa yang berlaku dari semasa ke semasa. Alamatu as-sa'ah atau asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Dan memang kita ini sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, nahnul akhirun as-sabiqun. Kita adalah orang yang terakhir dan terawal. Terakhir dibangkitkan di muka bumi ini. Sebelum kita ni banyak kaum-kaum pengikut nabi-nabi terdahulu, tapi kita ni pengikut nabi terakhir. Dan kita ini terdahulu, yakni di hari akhirat kelak. Banyak kelebihan yang Allah bagikan kepada kita berbanding dengan umat-umat yang lain, dek kerana kemuliaan dan syafaat Nabi Muhammad SAW dan kita umat akhir zaman. Untuk perbahasan pada kali ini saya pecahkan dan bahagikan kepada dua. Sebagai mukaddimah, kita nak tahu apa yang berlaku di akhir zaman seperti zaman kita ini. Sama ada perkara tersebut sudah berlaku, atau sedang berlaku, atau akan berlaku. Antara yang sudah berlaku adalah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Nabi akhir zaman. Yang ini sudah berlaku. Walaupun dia sudah berlaku, tapi syariatnya kekal sehingga sekarang.